Saya dah janjikan, I told myself, I didn't tell her actually. I told myself, kalau saya menang saya dicalonkan most popular artist, I will propose her on live TV. Acting berapa yang you boleh dapat kan? Then especially bila I nak kahwin, boleh ke you sara your family and everything? And masa nak kahwin pun tak beritahu mak bapak, my mom. So masa tu saya dicalonkan, dia macam anugerah bintang popular lah, di mengenai pesta perdana. So saya dah janjikan, I told myself, I didn't tell her actually. I told myself, kalau saya menang saya dicalonkan most popular artist, I will propose her on live TV. Wow. And then so saya menang, alhamdulillah saya menang. So propose tak? Propose ke tidak? Yes. So bila saya bagi speech tu, and that's why I said, and to my future wife. Oh, terkejut lah orang. Straight away my mom. Terkejut arwah mata dia. Itu yang paling terkejut Masa lah. bila pula kau kenal? Tak kenal tahu lah bila pula kau nak Tapi at that point in time, it was so kecoh sebab orang kata apa tau? Orang industri lah. Ya, baru nak naik. Yes. Baru nak naik kau nak kahwin. So for me, I said rezeki tu Allah yang tentukan. Bukan producer, bukan director, bukan manusia.